pergi ke taman memetik bunga. Bunga disusun di dalam bakul. Salam sejahtera, pembuka bicara. Izinkan saya berkongsi ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Ainul Mardiah binti Muhammad Aidil Haikal. Saya murid tahun 2 ilmu dari Sekolah Kebangsaan Kerandang. Kod sekolah saya TBA 004. Hobi saya ialah membaca buku cerita. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang guru. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang sangat menarik dan memberi banyak pengajaran kepada saya. Tajuk buku yang saya pilih ialah Kisah Tauladan Keluarga yang bertajuk Bercakap Jujur Jeff. Buku ini ditulis oleh Eda Sarani dan diterbitkan oleh Anugerah Publication. Buku ini mengandungi 30 halaman bercetak dan sangat sesuai untuk dibaca murid tahap 1. Buku ini sangat menarik kerana jalan ceritanya mudah difahami dan mengandungi banyak nilai murni. Buku ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang bernama Jeff. Pada permulaan cerita, Jeff telah bersikap tidak jujur kepada ibunya. Jeff berpura-pura sakit supaya tidak perlu pergi ke sekolah. Sebenarnya Jeff ingin bermain permainan video game di rumah. Jeff menipu ibunya dengan mengatakan dia tidak sihat, sedangkan dia hanya leka bermain video game. Akibat asyik permainan video secara berlebihan, Jeff mula mengalami masalah kesihatan. Daripada cerita ini, kita dapat belajar bahawa kejujuran adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Kita mestilah bercakap benar walaupun sukar. Perbuatan berbohong, terutama kepada ibu bapa, adalah sikap tidak baik. Kesimpulannya, buku Kisah Tauladan Keluarga ini banyak memberikan pengajaran kepada kita semua. Kita hendaklah bersikap jujur dan menghormati ibu bapa. Selain itu, kita juga perlu berani mengaku kesalahan kerana setiap kesalahan boleh diperbaiki jika kita jujur. Pergi ke taman memetik bunga. Bunga mekar indah berseri. Bercakap jujur amalan mulia. Hidup tenang, disayangi semua. Sekian, terima kasih.